Air percuma, air percuma, air percuma. Terima kasih. Sama. Terima kasih banyak, Kak. Sama. Masuk? Ya. Nak buat air balang ke tu? Hari ni hari Jumaat. Jadi maksud hari ni berniat lah nak berkongsi sedikit rezeki untuk penduduk sekitar sini. Nak tahu maksud buat air balang apa hari ni? Jemput tonton video maksud ni sampai habis. Okey, jom. Let's go. Hai. Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Mak Sila Badrul. Okey, untuk hari ni Mak Sila nak kongsikan satu resipi air balang. Sebenarnya hari ni hari Jumaat, Mak Sila nak berkongsi sedikit rezeki untuk orang ramai. Mak Sila nak kongsikan resipi air mango float maksud Ilastau. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Okey, untuk buat air mango float ni maksud menggunakan 3 botol perisa mango, sangkuit, garam, 3 tin susu cair, 8 tin susu pekat. Dan untuk topping dia maksud menggunakan 2 kilo cincau yang telah dipotong dadu serta 5 biji buah mangga dan aiskrim vanila. Okey sahabat, jom kita start buat air balang. Let's go. Okey sahabat, first kali kita masukkan 2 jar air panas. 1 jar, bismillah. 2 jar. Okey, masukkan 8 tin susu pekat. Kalau satu paket ni bersamaan 5 tin Okey, kita masukkan 5 tin dulu. Bismillah. Tin yang ke-6, tin ke-7, tin susu yang ke-8. Bismillah. Dan masukkan 3 botol perasa mangga. Bismillah. Okey, masukkan setengah botol sangkuit. Bismillah. Bagi dia kau sikit. Okey, lepas tu masukkan setengah sudu garam untuk menaikkan lemak dia. Okey sahabat, lepas tu kita gaus sebati. Okey, kita bagi dia punya perasa mangga tu sebati dulu. Kita kena bancur dengan air panas Kalau tak bancur dengan air panas dia berketul-ketul. Okey sahabat, lepas tu kita masukkan 2 beg air batu. Tapi masukkan 1 beg dulu, bagi dia sejuk dulu. Lepas tu barulah kita masuk ais batu beg yang kedua. Okey, kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bagi air ni sejuk dulu. Tujuan dia supaya air ni tak cair lah, lambat cair. Okey sahabat, bila air ni dah sejuk dah, okey, barulah kita masuk ais batu yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, lepas tu kita kacau. Bismillah. Okey, lepas tu masukkan aiskrim vanila 1 bekas. Okey, lepas tu masukkan cincau. Bismillah. Dan mangga. Bismillah. Okey, lepas tu masukkan 3 tin susu cair. Tin yang pertama. Bismillah. Tin yang kedua. Dan tin yang ketiga. Bismillah. Lepas tu ada baki ni tadi kita hiaskan. Masya Allah. Cantik. Okey sahabat, lepas tu kita boleh kacau. Bismillah. Masya Allah. Okey sahabat, tengok ni. Cukup pekat.
So cukup rasa. Alhamdulillah, air mango float cincau Mak Sheila Style sedia untuk diedar. Okey sahabat, sebelum Mak Su nak bungkus, Mak Su nak rasa lah dulu kan. Kita hari bulan puasa tak boleh rasa. Ni dah raya dah. Jadi Mak Su nak rasa. Mak Su lupa lah bagi tahu ni nama dia air mangga float cincau. Okey, Mak Su nak rasa dulu. Okey sahabat, Mak Su nak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, padu. Cukup pekat. Rasa dia ngam-ngam, ada rasa mangga, rasa sangkuit itu naik. Memang berlemak air ni, memang sedap. Bismillah. Sahabat wajib cuba, okey? Okey sahabat, Mak Su nak bungkus dah. Ya Allah, lupalah buat dia pencorong tu. Tapi tak apa. Bismillah. Okey sahabat, lepas tu kita ikat. Siap. Okey, jom kita buat lagi. Okey, kita bungkus lagi. Berapa orang? Nak berapa? Sama. Nah, adik. Adik ambil satu. Okey. Sama. Berapa orang? Dua, okey. Terima kasih Kak. Sama. Terima kasih. Sama. Banyak Kak. Sama. Iyalah. Betul lah. Takkan tipu. Acis Cukup dekor. tak satu? Okey. Nah. Thank you, Cik. Okey, Sama. welcome. Sama. Cukup tak satu? Okey. Ambil satu lagi? Ambil satu lagi, awak balik. Awak balik, awak balik. Balik minum air kat rumah. Okey. Sama. Kak. Ni free. Air. Air free. Air mango cincau. Mango cincau. Sama. Kawan dia. Sama. Air percuma. Dua cukup. Terima kasih. Nah. Dua cukup. Tak ada jual. Tak ada dah, free je. Okey, terima kasih air free. Nah, free. Free. Dua cukup tak? Satu je. Okey. Sama. Amin. Air free Kak. Air free. Nah. Air free. Alhamdulillah. Okey, Mak Su dah habis agihkan air balang Mak Su ni. Alhamdulillah. Walaupun hari nak hujan, Mak Su nak outro cepat-cepat. Okey sahabat, jangan lupa cuba resipi Mak Su kongsi hari ni. Selesai kita buat untuk jamuan-jamuan hari raya, untuk sebarang-sebarang majlis lah. Okey sahabat, terima kasih yang sudah tonton video Mak Su ni sampai habis. Yang mana nak masuk-masuk apa lagi untuk next video, jangan lupa komen dekat bawah. Sahabat jangan skip iklan video Mak Su, okey? Tanda siapa Mak Su. Okey sahabat, jangan lupa like, komen, share dan subscribe YouTube channel Mak Sheila Badrul. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudah tonton video Mak Su sampai habis. Yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng sekali, okey? Okey, jom let's go.